Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya D dan selamat datang ke video SM Collector. Hello guys, okay, hari ni saya nak unbox dan saya nak review Kamen Rider Blokies. Okay, ya, ini adalah box yang keempat. Okay, ini adalah blind box. So, dia adalah random. Okay, kita tak boleh nak pilih lah rider apa yang kita nak. Okay, dia akan dapat secara random. Okay, ni antara Kamen Rider yang kita akan dapat dalam box ni. Okay, so dia total ada 9, 1 secret. Okay, so kalau kita dapat ini, maknanya kita tak dapat secret. Kalau kita dapat yang ini, maknanya kita dapat secret. Okay, so ini adalah 9 rider dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay guys, so kita dah buka 3 kotak hari tu. Kita dah dapat Ichigo, Zero One dan Vice. Okay, so sekarang ni ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak lagi guys. Okay, so ini kotak keempat. Kita tak tahu dalam dia apa. Okay, ni kotak dia guys, cantik. Dia menggunakan Kamen Rider Saber sebagai main character dekat design kotak dia. Okay, so Blokies ni ada dah original. Okay, Chinese version. Okay guys, tanpa kita membuang masa, jom kita buka sekarang. Let's go. Okay, kotak kita dah boleh buka. Okay, ni main item dia, main pack dia. Okay, ini adalah instruction dia. So, cara nak pasang Kamen Rider tu, semua rider dia akan masukkan dalam satu flyer, satu pamphlet ni. Okay, dan ini adalah dia punya tapak dia. Okay, base dia untuk kita displaykan Kamen Rider tu. Okay, supaya dia berdiri lebih stabil. Okay, last sekali dia bagi sekali dengan kad koleksi. Kad ni dia tunjukkan kita dapat Kamen Rider apa dalam box kali ni guys. Okay, jom kita review. Alright guys, so untuk box kali ini kita dapat Kamen Rider Revice. Nice. Ini adalah salah satu Kamen Rider favorite saya guys, Kamen Rider Revice. Cantik guys, kat berkilat-kilat gitu. Okey, tanpa kita membuang masa, jom kita buka dan kita pasang terus Kamen Rider Revice. Let's go. Okey guys, jom kita pasang sekarang. Let's go. Okey, dah pun siap kita punya Kamen Rider Revice. Cantiknya. Menarik je guys. Sangat-sangat detail guys. Cantik colouring dia. Warna pink-pink gitu. Okey, dia boleh ada macam-macam join dia ada dekat kepala dia. Kita boleh buat kiri kanan atas bawah. Tangan dia boleh angkat, boleh buat tumbuk. Okey, kaki dia pun boleh gerak, macam-macam posing. Okey, pinggang pun boleh gerak. So memang macam-macam posing kita boleh buat lah. Menarik kan? Okay guys, so inilah hasilnya lepas kita pasang dan kita letakkan dia dekat tapak dia. Memang nice kan? Kamen Rider Revice. Okay, so kita boleh buat macam-macam posing bila kita ada base ni ataupun tapak ni, sebab dia takkan jatuh guys. So kita boleh buat macam-macam pose. Rider kick ke, dia nak buat posing tumbuk ke, bergaduh ke, action ke, memang nice guys. Okay guys, so itu saja video unboxing kita pada kali ini. Okay, kita jumpa pada video yang akan datang. Bye bye, thanks for watching.